Assalamualaikum dan selamat pagi. So aku ada satu produk nak pasang, iaitu dashcam. So aku buka tengoklah dashcam aku beli. Yes. Okay, ini dia guys. Aku beli DDPi Z60 dual channel set lah aku beli. Ini 4K Ultra HD. Dapat 128GB ni aku tambah lah. Ini rupa dia. Ni kotak dia. Ni aku beli yang biasa je lah. Aku dua channel, maksudnya depan dan belakang. Aku tak ada yang nak masuk yang internal ke yang ada 4G semua tak. Bagi aku benda tu bazir lah kot. Sebab aku punya function dia untuk record dia. Dan depan dan belakang. Itu je. Okay, kita buka dulu guys. Tengok apa dalam ada ya. Tu apa? Oh, video unboxing pula lah. Tak apa. Ini mama. Mama pipi. Mama pipi. Nah. Oh. So ni kotak dia. Macam best buka kotak dia ni kan. Dia punya tu, suka dia punya ni, design dia cantik lah. Nice. Nah, ni dia dapat dah. Apa yang dia bagi? Kamera, tempat kamera belakang. Masuk kat dalam ni apa? Kotak ke apa ni? Oh, dia punya wire, semua wiring lah. Ni lah. Oh, ni untuk USB cable Oh, ni dia punya apa? Yang pemetik api tu. Ni semua wire dia. Dan belakang dia. Okay. Oh, yang ni apa dalam ni? Ada lagi kertas dalam ni. Oh, yang dalam kotak tadi dia bagi ni. Okay. So kita kena pasang lah. Pasang kat sini lah macam biasa. Lalu letak kat sini. Lalu sini, masuk sini sampai sini. Okay. So yang belakang pula sama. Lalu atas ni, celah ni sampai sini sampai belakang. Okay. Kita pasang dulu guys. So video pasang tu aku tak nak letak lah. Rasanya korang semua dah pandai nak pasang. Betul tak? Okay. Jom pasang. 2000 years later. Okay guys, aku dah pasang. So ini dia aku punya DDPi aku. Dia punya animation, aku suka animation dia. Tak tahu aku beli. Aku pasang kat sini. Lalu kat atas ni, sini, lepas naik atas belakang. Masuk kat bawah ni, aku lalu kat sini, bahagian kaki bawah ni. Cerita lah, pendekkan cerita sampai sini. Sampai sini, lepas tu pasanglah dekat cigarette light ni. Nak pasang sini pun boleh. Kat belakang tu macam biasa, pasang sini lalu sini sampai belakang. Yang belakang tu memang payah sikit nak buat lah, tapi ambil masa, tapi boleh. Jom aku tunjuk jap. Okay guys, so daripada depan tu tarik wire tu tarik masuk sini. Lepas tu buka ni, masuk dalam ni. Buka ni, petah ni masuk dalam ni. So wire tu masuk dekat sini. Lepas tu kau guna pencukir lah, yang aku cakap macam biasa aku buat dekat Azhar aku. Lepas tu kau cukir masuk dekat sini. Dan tembus kat sini atas ni. Sini naik atas, sini kena buka lah. Kau kena buka satu. Dan kau letak ni. Adalah cara dia. Tak susah pun, senang. Dia cerewet sikit dah. Overall senang saja nak pasang. Okay, itu saja. Aku punya dashcam dah pasang. Hopefully tahanlah dashcam aku ni, InsyaAllah. Okay guys, itu saja. Terima kasih dan Assalamualaikum. Selamat berpuasa dan buka puasa.